Baru-baru ni viral dekat thread, orang marah berkaitan dengan skim kemalangan bukan bencana kerja ataupun nama lain dia Lindung 24. So antara kemarahan netizen di social media adalah dia kata aku tak halalkan duit aku ni untuk pekeso carum. Pekeso dalam skim ni untuk dia ada berapa fasa, ada 3 fasa. So pekeso akan tolak daripada caruman pekerja saja sebanyak 0.75 dan akan meningkat naik kepada 1 dan 1.25. So untuk contoh, orang tu bergaji dalam 2,500, so tolakkan dalam RM19 sahaja. Kalau untuk yang bergaji RM5,000, tolakkan lebih daripada RM38. So jadi mungkin ada orang marah sebab bagi dia mungkin RM20 tu lah, mungkin dia nak beli beras, nak beli telur, tiba-tiba dah terpaksa wajib tolak dekat dalam caruman SKBBK ni. Okay, apa justification kepada pekeso? Kalau tengok pekeso ni ada beberapa caruman lain seperti sokso. Sokso ni akan cover kalau berlaku kemalangan masa kerja, 2 jam sebelum kerja, 2 jam selepas kerja. EIS pula akan cover anda kata syarikat tersebut tutup ataupun bankrupt. So anda akan dapat cover anda punya protection income sepanjang 6 bulan. So yang baru ni, skim kemalangan bukan bencana kerja ni untuk cover anda sepanjang 24 jam kalau berlaku apa-apa dalam tempoh tersebut. Contoh, anda balik daripada kerja, anda pergi main bola, kawan tu pula sliding kaki anda patah. So kalau anda tengok kaki anda patah, anda kena bercuti at least berapa bulan? Sebulan ke ataupun 2 bulan. So kat situ, siapa nak cover rawatan kaki anda tersebut bila berlaku patah kaki tersebut? Sebab saya ingat lagi bila kita main bola, kawan-kawan semua dah macam main World Cup dah, walaupun benda tu friendly je kan. So kemungkinan kaki untuk patah tu tinggi lah. Ataupun kena ACL. Badan gemuk seperti saya ni, main bola, berlari-lari, tiba pam meletup utut. So dah kena ACL. So kalau anda kena parap kaki, saya ambil contoh kalau ACL. Saya ambil contoh kalau isu ACL. So kemungkinan anda kena berehat sehingga 2 hingga 3 bulan. So kalau tengok dalam anda punya contract offer letter dengan pekerja, majikan cuma bagi MC sebanyak 14 hari sahaja. So lebih daripada tempoh tersebut, kemungkinan anda akan unpaid leave. Unpaid leave tersebut dalam kes ni, pekeso akan tanggung bila anda kena unpaid leave daripada majikan. Itu yang pertama. So mungkin situasi yang kedua, anda main bola, tiba-tiba anda berentap dengan kawan, tiba-tiba anda mati. Main bola ni dia banyak-banyak situasi akan berlaku lah, kan? Tiba-tiba nak on air dekat bola dekat udara kan. Antara saya dengan Mat, kita rebut bola, tiba saya terlanggar Mat, saya pengsan ataupun saya mati kat situ. So ada satu faedah di bawah pekeso dipanggil sebagai faedah orang tanggungan. So kalau gaji kita 3,000 kat situ, pekeso akan cover 90% gaji kita sampai anak kita yang paling kecil tu berumur 21 tahun ataupun dapat first ijazah. Betul. Sebab tu aku cakap pekeso ni dia punya caruman dia sangat powerful. Macam tadi faedah orang tanggungan. Kalau kita kemalangan, nak balik main bola, accident, kita mati. So siapa yang nak tanggung income protection untuk anak kita? Inilah Lindung 24 jam lah yang akan tanggung anak kita sampai anak kita umur 21 tahun ataupun dapat first ijazah. Dengan 0.75 sebenarnya dia mengubah hidup anda, dia membantu anda. Sebab tu betul saya faham kemarahan orang dekat thread ni, tapi sebenarnya yang saya nak persalahkan adalah macam mana cara kita untuk mendidik masyarakat. Sebab skim ni sangat baik. Anda kata skim ni sangat baik dan saya tengok memang sangat baik. Tapi macam mana anda punya proses untuk mendidik masyarakat dan macam mana proses anda untuk memastikan bahawa jika berlaku kemalangan ni, sebab probability untuk orang berlaku kemalangan sangat tinggi. Tapi macam mana proses untuk orang claim benda ni, itu pun anda kena educate kepada masyarakat. Anda carilah ML Studio untuk bantu anda untuk educate. Sebab saya tengok pekeso pun ada seorang kakak tu pun mendapat kecaman. Sebab yelah, anda kena faham pekerja kat luar sana kita mempunyai IQ untuk kita faham situasi ni. Tapi anda janganlah menganjing-anjing orang, kata oh orang marah di netizen lah, ada kakak-kakak tu kan. So saya rasa anda kena educate public lebih lah. Tapi kalau anda tengok pelaksanaan dia pada bulan ni, lepas berlaku isu tersebut, bulan 6 kena tolak wajib. Orang marah dekat thread, dia kata okay, skim ni adalah optional kepada pekerja yang nak. Sekarang as per kita rekod video ni dah jadi optional kepada pekerja. Tapi dia menjadi satu kecaman kepada HR1 Malaysia sebab HR terpaksa terangkan balik kepada pekerja. Sebab proses untuk jadi optional ni bukannya mudah. Sebab apa? Pekerja tersebut perlu login di ID pekeso dan dia kena minta dia tak nak masuk dalam skim ni. Dia punya proses dia semua orang masuk dalam caruman ni, tapi anda kata kalau anda tak nak,
anda kena hantar sendiri opt-out keluar daripada skim ni. So, untuk bekerja kat luar sana, mungkin anda rasa tolakkan SKBBKK ni ataupun Lindung 24 ni mengganggu anda punya cash flow. Tapi anda kena tengok balik, ni adalah pilihan kepada anda. Anda kena tengok balik apa benefit-benefit yang ada dengan anda punya gaya kehidupan. So, sebenarnya anda kata bagi anda untuk yang bergaji RM5,000 tu, RM38 tu mungkin besar bagi anda. So, saya nak cadangkan kepada anda semua, antara anda punya penolakan gaji ni, anda boleh tengok balik antaranya mungkin berkaitan dengan PCB. Sebab PCB ni selalunya dikira berkaitan dengan komitmen anda, anak anda. Tapi sebenarnya anda boleh hantar satu lagi form dipanggil sebagai TP1 untuk anda kurangkan lagi PCB anda. Macam contoh anda dah ada claim untuk anda punya taska, anda punya insurans medical card. So, anda boleh claim awal, so dia dapat mengurangkan anda punya PCB. So, untuk membantu mengurangkan PCB, anda boleh download Taxpool. Taxpool boleh bantu anda untuk mengurangkan PCB dan ada lebihan cukai dan anda boleh maintain juga anda punya skim Lindung 24 ini. Download sekarang, ianya percuma untuk anda.